Saya rasa Dr. Haji setuju dengan apa yang dicadangkan oleh tu. Sebab Najib minta pada Najib, terusan pada Najib. Itu ceramah Dr. Haji dulu. Kata je dulu. Perdana Menteri boleh, tapi jangan memegang jawatan Menteri Kewangan. Perdana Menteri tidak boleh memegang jawatan Menteri Kewangan ini kerana pendirian kami bahawa prinsip kebertanggungjawaban mesti diasingkan, memberikan pengasingan kuasa di antara kementerian itu dan juga jawatan Perdana Menteri. Larut sekali lagi, Larut. Ini Dr. Haji ada ni, saya rasa Dr. Haji setuju. Najib, tanya Najib. Itu Dr. Haji itu dulu. Macam mana? Saya rasa Dr. Haji setuju dengan apa yang dicadangkan oleh tu. Sebab Najib minta pada Najib, terusan pada Najib. Itu ceramah Dr. Haji dulu. Kata je dulu. Dan saya rasa dia setuju apa yang dikatakan oleh Ketua Bakan tadi. Menteri Kewangan tak boleh jadi penanti. Okey, cuma satu Larut. Berkaitan dengan ini, ada juga Ketua Menteri yang tak sampai 2 penggar pun telah pun ada kes rasuah. Jadi masalah 2 penggar ke 5-10 tahun ni sebenarnya tidak sesuatu yang relevan. Apa dengan Larut? Kota Raja dah ingin berdiri nak jawab benda tu sebab dia setuju. Dia buat thumbs up tadi, speaker. Thumbs up. Dia bersetuju. Dululah bersetuju. Hari ini bersetuju. Tapi besok saya tak tahulah.